Hai guys, so hari ni kita admit ward lagi sebab besok kita nak buka benang untuk jahitan Iskandar tu. So aku sekarang dekat dalam ward. So aku dapat katil yang paling tepi dekat dengan tingkap Iskandar tengah tidur. Ini katil. Lepas tu sebelah ni kosong. So tadi aku baru lepas keluar daripada bilik klinik NH. So NH bagi tahulah pukul berapa puasa apa semua. Lepas tu besok prosedur dia sangat sekejap dalam setengah jam macam tu. So sekarang tadi aku sempat beli makanan sikit, nak dessert. So korang nak tengok tak apa aku beli. Ni ruang katil dia, agak besar daripada minggu lepas. Okay, so ni dapat letak stroller semua kat sini. Lepas tu sini ada ruang nak solat ke. Lepas tu tadi aku ada beli kek batik dengan puding caramel. Puding caramel. Tak tahu sedap ke tak. Ini takoyaki. So, jomlah kita makan. Takoyaki ni nampak sedap. Jom kita makan. Adik ada mam. Waktu pergi tengok. Mungkin dia Kita nak try puding caramel. Sejuk. Pagi sudah sejuk. Ya. sama nengin mana? Anak dari ni datang dari bulan ni. Datang dari ni juga pada bulan. Ada di bawah memang. Cik. Dia masuk sebab apa? Dia jahit kat bibir ni. Dia jahit. Jahit. Sebab? Dia ada cleft. Tahu tak cleft tu apa? Dia macam sumbing kat sini. Bibir dia tak bersambung. Hidung ke bibir? Saya nak satu minggu tak nak. Jadi mesti malam lain. Nama apa tak tahu. Dia besar. Dia dua. Sudah ni ke? Ayam mana ada? Boleh dikit. Dia dua. Makan malam kita. Buah. Tidur. Beda ubat ni. Pagi ni. Aku tak tunjuk ubat tu. Dalam English. Aku nak ni kali ni. Tidur.
breakfast kita ni buat sendiri. Air Cadbury. Dia ada bagi air tapi tak minum air ni. So, mihun goreng. Hari yang ke-11. So kita dah buka splint guard dia sebab dekat tangan dia dah start naik eczema. So kita kena buka lah. Lepas tu ni muka Iskandar. Sebabkan tape tu dia ada eczema dah dekat pipi. So hopefully cepat baik sebab minggu depan dia ada appointment. Okay.